taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah kami berkesempatan untuk bersama-sama bertemu ramah dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad, Presiden Kanan Mahkamah Syariah, yang mana insya-Allah kita bersama-sama akan mengetahui sedikit sebanyak tentang ustaz yang kita sayangi, Ustaz Khairuddin, insya-Allah. Jadi bermacam-macam pengalaman, bermacam-macam kenangan manis yang berbagai asatizah kita pernah rasa, termasuk saya sendiri, walaupun taklah berapa lama sangat pun, tapi alhamdulillah ada juga kenangan yang manis yang ingin dikongsi bersama para penonton sekalian. Jadi insya-Allah menduga tadi ya, dalam darjah 5 tidak Khamis, iaitu Ustaz Khairuddin sendiri. Saya ingat lagi waktu dia temuduga tadi, dia suruh saya I'rab qul huwallahu ahad. Alamak, saya pun bening kepala, manalah saya belajar I'rab tu. Jadi tu waktu saya jalankan jugalah teruslah dengan I'rab tu, saya tersebut apa yang patutlah, iaitu seperti mana yang dia orangnya selalu banyakkan senyum dan dia serius, orangnya serius, dan murid-murid semua banyak takut kepada dia lah. Kalau yang berbagai budak-budak kecil tu memang rasa gerun kepada dia, tapi takut tu memberi faedah lah. Dia banyak mengajar dalam bahagian tasrif ataupun saraf. Itu barangkali dia punya kata orang takhasus yang dia ajar. Tapi saya tak berkesempatan lah untuk saya tentang ini peribadi macam ini saya kurang tahulah. Tapi kan biasanya orang piara kucing. Pada para penonton, itulah dia sedikit sebanyak temu ramah kami dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad. Mudah-mudahan ia membawa kenangan yang manis kepada kita hingga ke akhir hayat, insya-Allah. Begitu daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para penonton, alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk bersama-sama dengan Ustaz Nazruddin yang tidak asing lagi di kalangan kita, insya-Allah, dan mana Ustaz Nazruddin juga adalah salah seorang daripada pelajar Madrasah Al-Junaid yang pernah juga menjadi anak didik Ustaz Khairuddin. Jadi dalam kesempatan ini, marilah kita menemu ramah sebentar dengan Ustaz Nazruddin untuk bertanyakan sedikit sebanyak tentang Ustaz Khairuddin, insya-Allah. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, saya masuk ke Madrasah Al-Junaid ni daripada tahun 1992, dan saya kira waktu itu walaupun saya berada dalam peringkat ibtidai buat sementara waktu, saya kira saya dah bertemu dengan Ustaz Khairuddin lah, dan juga dengar daripada pelajar-pelajar lain tentang Ustaz Khairuddin daripada awal lagi. Tapi beliau Ustaz Khairuddin mengajar saya pada peringkat sanawi dan juga pada peringkat aliyah. Jadi saya kira dalam lebih kurang 2 tahun saya belajar di bawah didikan Ustaz Khairuddin. Mungkin pada tahun 95 dan 96. Sendiri Ustaz Khairuddin telah mendidik kami, mengajar kami pelajaran nahwu dan saraf, bahasa Arab, tata bahasa dan sebagainya. Dan kita dapat lihat kekuatan beliau pada bukan setakat penghafalan kepada kaedah-kaedah nahwu dan juga saraf dan pembahagian yang bermacam-macam, tetapi juga penggunaan ilmu tersebutlah yang telah banyak dibincangkan Ustaz Khairuddin, terutama dalam bagaimana nahwu dan saraf itu jelas terpapar dalam umpamanya ayat Quran ataupun beberapa hadis Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai contoh. Jadi kita dapat lihat interaksi melalui pengajaran Ustaz Khairuddin itu, interaksi di antara kaedah-kaedah nahwu saraf dan juga aplikasinya dalam sumber-sumber Islam seperti Quran dan hadis. Bila belajar dengan Ustaz Khairuddin, rasa gerun juga, rasa takut jugalah. Kerana Ustaz Khairuddin tegas orangnya.
walaupun beliau ingin melihat kejayaan anak muridnya, beliau tidak berkompromi pada perkara-perkara yang asas sebagai pelajar, contohnya buat kerja rumah dan sebagainya. Dan beliau selalu memberi sindiran yang keras kalau sekiranya kita gagal untuk melakukan tanggungjawab kita sebagai pelajar yang basic. Dan saya kira itu sangat perlu. Jadi ketegasan beliau cukup memberi kesan pada diri saya. Dan juga saya kira Ustaz Khairuddin, kita dapat lihat cara mengajar, termasuk syuyukh kita di Al-Junaid, Ustaz Khairuddin dan Ustaz Fir dan sebagainya, cinta mereka pada ilmu itu. Dan bagaimana mereka menilaikan ilmu, walaupun pernah satu ketika Ustaz membaca satu baris saja. Dan Ustaz mengatakan kalau kita baca baris ini daripada kitab yang dipilih sembarang saja, baris itu sendiri terdapat padanya banyak ilmu. Kita mempelajari sesuatu yang baru. Jadi saya cukup merasakan bahawa keikhlasan asatizah kita dalam kes ini Ustaz Khairuddin untuk mendidik dan juga menilaikan ilmu dan cinta pada ilmu, itu cukup memberi kesan bagi diri saya. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah para penonton, kita ada satu lagi soalan yang surprise bagi Ustaz Nazruddin. Mudah-mudahan dia dapat tahulah apa jawapan dia, insya-Allah. Jadi Ustaz, dalam banyak-banyak binatang yang Ustaz Khairuddin suka, Ustaz Khairuddin suka pelihara apa dekat Madrasah Al-Junaid? Saya terpaksa tikam lah, saya tak tahu. Okey, tak apa, terima kasih. Nanti insya-Allah kita akan berikan jawapan dia pada akhir rakaman ini nanti. Sekian, begitu saja insya-Allah daripada kami, tim video Almas ini. Dan insya-Allah kita akan meneruskan interview dengan pasangan asatizah yang lain. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya berada di depan ofis Ustaz Muhammad Murad. Dan insya-Allah kita akan menemu ramah beliau tentang mengenai Ustaz Khairuddin kita, insya-Allah. Yuk kita masuk ke dalam. Assalamualaikum Ustaz. Saya mengenali Ustaz Khairuddin sebenarnya sejak daripada mula-mula saya masuk Madrasah Al-Junaid. Yang saya ingat ianya berlaku dalam tahun 1976 lah. Saya sebenarnya datang daripada Sekolah Nasional, saya berhenti Sekolah Nasional, kemudian saya menyambung pelajaran di Madrasah Al-Junaid pada tahun tersebut. Itu sejak daripada awal sebenarnya saya belajar di Madrasah Al-Junaid, saya telah mengambil subjek ataupun course daripada Ustaz Khairuddin. Unik sekali bagi Ustaz Khairuddin dalam pelajaran ini adalah beliau mempunyai metodologi dan pedagogi tersendiri dalam mengajar mata pelajaran tersebut, terutama sekali saraf. Kita tahu walaupun pada masa Ana dulu pelajar-pelajar Madrasah Al-Junaid banyak yang pelajar-pelajar matang sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan sekarang ini, walaupun mungkin di level yang agak rendah juga ada juga pelajar yang telah berusia. Tapi Ustaz Khairuddin dengan caranya tersendiri, dengan pedagoginya tersendiri, dia telah menggunakan cara yang amat menarik, yang sebagi saya mungkin cara tersebut tidak hanya sesuai bagi peringkat kanak-kanak, bahkan juga peringkat pelajar-pelajar yang telah agak membesar lah pada ketika mungkin saya rasakan pelajar yang agak hampir umur belasan tahun. Saya rasa kalau yang paling menarik sekali, beliau walaupun pada waktu itu seorang guru yang disegani, bahkan to certain extent beliau ni adalah guru yang ditakuti oleh sebahagian pelajar. Tetapi yang uniknya Ustaz Khairuddin adalah beliau juga boleh menjadi guru yang disayangi kerana sikap beliau yang amat melucukan kadang-kala, di mana di samping beliau mengajar dengan serius tu kadang-kadang diselit-selitkan dengan cerita-cerita yang amat lucu. Dan bagi saya beliau adalah seorang guru yang sangat mesra. Hingga kini pun kalau saya berjumpa beliau di luar pun beliau akan sambut dengan mesra, beliau akan tetap ingat lagi dan sebagainya. Dan kami saya rasa kalau nak katakan kenangan dengan beliau memang banyaklah. Binatang
bilang ya, saya Allah, para penonton, kita akan meneruskan lagi jelajah jejak anak murid Ustaz Khairuddin.